kita orang Islam. Tak kira kita ni Cina ke, tak kira kita ni Muslim ke. Kalau Cina Muslim, kalau Melayu Muslim, bukan saja Muslim, Muslim campur mukmin. Kalau Muslim saja boleh jadi dia puasa dia macam biasa lah. Balik rumah dia isap rokok, tubik luar dia kesak-kesak mulut, dapat baca puasa juga. Itu Melayu Muslim, tidak Melayu mukmin. Kalau Melayu mukmin, dia puasa zahir batin. Zahir dia tak makan nasi, tak makan apa siang hari. Dia puasa batin ialah dia puasa sekadar kaki tangan dia. Kaki tangan, kaki dia tak pergi ke tempat Tuhan marah. Pergi buah tak tu pasal kedai kopi bulan Ramadan. Dia kan apa? Kerana dia puasa. Bila dia puasa habis. Kaki tangan, mulut, lidah, hati, perut semua sekali. Benda lagu ni dapat dipaham oleh orang yang ada isi. Maksud ada isi ni ada akal.